Ini adalah first trip umrah DIY kami. Kami menaiki Qatar Airways yang akan transit di Doha selama lebih kurang 2 jam. Flight kami pukul 2.55 pagi. Jadi kami bergerak ke airport 4 jam lebih awal untuk check-in luggage. Kami masuk pelepasan lebih awal untuk ke Plaza Premium Lounge. Untuk masuk ke Plaza Premium Lounge ni, kami gunakan kemudahan kad kredit yang ada free lounge access. Jadi kemasukan ke Plaza Premium Lounge ni adalah percuma. Penerbangan dari KL ke Doha, kami menaiki pesawat mass codeshare dengan Qatar. Jadi dapatlah makan nasi lemak dalam flight. Selepas 7 jam penerbangan, kami tiba di Doha pukul 5 pagi waktu tempatan. Waktu ni dah habis subuh. Jadi bagi sesiapa yang transit macam kami, diingatkan solat subuh dulu dalam flight. Adalah terminal di Doha. Di sini kami akan transit melalui pintu B. Airport di Doha ni sangat luas dan disarankan untuk mengambil transit lebih dari 2 jam supaya sempat tukar ihram. On the way ke pintu B terdapat surau dan tandas. Di sini adalah tempat tukar ihram untuk lelaki. Bersebelahannya pula terdapat surau dan tandas untuk wanita.
Alhamdulillah, kami tiba di airport Jeddah pada pukul 10 pagi. Penerbangan dari Doha ke Jeddah mengambil masa dalam 2 jam 30 minit. Dari Jeddah ke Mekah, kami memilih untuk menaiki teksi disebabkan train tak ada promotion. Lepas membuat kiraan, kos untuk teksi lebih murah untuk 4 orang. Untuk teksi, kami just ambil teksi yang dah ada ke airport. Kos untuk ke Mekah dari airport Jeddah RM250. Master Hussein. Master Hussein, I'm from Saudi Mecca, driver taxi. Anyone want taxi? Call Master 11 Hussein. سنة driver taxi, go Mecca, Medina, Jeddah, inshallah. Welcome. رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج مدام سيدة ميمونة أم المؤمنين سيدة ميمونة بنت حارث. هذا مكان طريق مدينة منورة أوت مكة فينيش أوت مدينة وسيم سعيد. هذا مقبرة مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة بنت حارث. سيدة ميمونة بنت حارث. يس كوبي. Dalam perjalanan ke Mekah, terdapat makam salah seorang isteri Rasulullah, iaitu Saidina Maimunah binti Al-Harith. Masjid Aisyah, Miqat Tanaim. Again Umrah. Tanaim. Oh ni, Haram Boundary. Yes. Go haram, okay? كده finish haram. خلاص. Lepas terowong sudah kelihatan clock tower. Berhampirannya pula hotel address Jabal Omar, hotel tempat kami menginap. في مسجد أكبر مسجد في العالم. Number 1. ارتفاع. هذا. Hotel ini memiliki surau yang paling tinggi sekali di Mekah. Number 1. Highest mosque, highest surau. highest masjid. ايوه اكبر مسجد. اكبر مسجد. اكبر مسجد في العالم. نعم صحيح. هيس ها؟ هيس. ما شاء الله. Speak English. English هيس. English high. Not heis. High. Yeah. Arabic akbar. أكبر صحيح. الله أكبر. هاي مسجد عالم. عالم. عربي أكبر مسجد عالم. ما شاء الله. Suasana Mekah pada pukul
1.06 tengah hari. Kami tiba di hotel dalam pukul 1 tengah hari. Okey, kita sambung part 2 dalam video seterusnya.